Okey tuan, kita nak tengok apa ada pada Chery Omoda 5H Two-Tone dan juga dengan kereta S50 flagship. S50 flagship ni masih lagi ada stok. Jadi tuan tak perlu risau kan. Tengok dulu S50 flagship. Sekarang apa harga yang kita ada? 116,785 ni on the road after insurance dah sekali jalan. Kan? So sekarang ni rebate Proton dah bagi 10,000. Tambah lagi 1,500, tambah lagi 200. Jadi 10 tambah 1,007 rebate dia kan. 10 tempat lain bagi 10. Saya tambah lagi extra 1,700. Down payment dia tiada down payment. RM15 je kerja punya refund untuk awak. Lepas tu monthly dia 1,183. 156 horsepower. Dia punya fuel consumption lebih kurang 6.6 liter. Sama juga dengan Omoda 5H, Chery Omoda 5H. Jadi terpulang tuan kan, nak ambil yang mana kan. So ni monthly dia payment dia boleh nampak kat sini 1,183. Down payment dia negatif RM15. So rebate dia 10, mana-mana tempat saya bagi tambah lagi 1,007. Itu beza saya tempat lain. So jadi kita tengok pula apa ada pada kereta Chery Omoda. Chery Omoda kat sini tuan boleh tengok Omoda 5H Two-Tone, nampak? Moda 5H Two-Tone 120,800, insurans 3250, harga 124,050, rebate 13k, tolak lagi 3,000. Dah lah 13,000 rebate, kita tambah lagi 3,000 rebate untuk tuan trade-in bagai apa semua kan. So offer tak ngam, beritahu kita balik, tak ada masalah. Refund 3,550 bang. 3,550 refund untuk awak kan. Ni offer tak ngam, boleh bincang dengan saya kan. 2.3% interest, ada refund 3,550, tak perlu down payment, 1,247 monthly payment. Ini Omoda 5H, monthly payment 1,247. Lepas tu dia datang dengan 5 tahun free labor charge service 5 tahun, 7 tahun warranty 150,000 km. Manakala S50 5 tahun warranty dengan 150,000 km. Jadi tuan tak perlu risau, dua-dua pun kita jual, jadi dua-dua pun menarik. Kalau nakkan kelainan, of course tuan boleh ambil Omoda 5H Two-Tone ni. Walau macam mana pun terpulang pada tuan. Best offer still dari saya, Ahmad Auto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak tuan prefer yang mana? Komen kat bawah ni. Omoda ke ataupun Proton S50? Dua-dua from China, betul tak? Terpulang pada tuan. Still lagi menarik, spare part banyak, tak perlu risau. Baik. Agak-agak tuan yang mana yang menarik untuk tuan? Omoda ke ataupun S50? Mana yang tuan minat? Komen kat bawah. Baik.